Hari ni Tekal rasa macam nak makan sup pula. Kita terjumpalah resipi sup tomato telur daripada Abang Hadi Salih kita ni. Rasa dia masam-masam, hidup pula sup yang panas tu dengan nasi putih, rasa segar tekak tu sikit. Kalau korang diet, saya rasa resipi sup ni untuk korang juga. Jom kita cuba dalam siri 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Langkah pertama, kita akan tumiskan bawang merah, bawang putih. Lepas tu kita lemburkan tomato. Korang tumiskan setengah biji bawang merah dan juga 3 ulas bawang putih cincang. Tumis sampai dia naik bau sebelum kita boleh masukkan dalam 1 biji tomato. Tomato ni korang masak sampailah dia lembik, sampai jus dia keluar sebelum kita masukkan air. Jangan banyak sangat, ngam-ngam je. Lepas tu korang boleh masukkan bahan lain macam cendawan kulit warna hitam ni. Nak masuk berbola ikan pun boleh. Dan juga masukkan fucuk yang telah direndam. Masakkan sekejap sampai dia mendidih sebelum kita boleh masukkan setengah cube panti ayam, sedikit serbuk lada putih dan juga sedikit garam. Kacau-kacaukan dia sikit sampai sekata sebelum korang boleh curahkan dalam 2 biji telur yang telah dikocak. Masakkan sekejap sampai telur tu macam bergetul sikit. Last sekali taburkan daun sup. Kemudian siaplah kita punya sup tomato telur ni. Rasa masam-masam, makan dengan nasi putih panas. Hirup waktu hujan ke, rasa macam badan tak sedap, sila sekat korang akan segar je. Simple je resipi ni. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.